Kak, sabar. Sikit je barang Kak beli Kak. Ni je boleh beli. Okey Kak, macam ni Kak. Saya bagi cabaran Kakak. Akak nak join tak? Cabaran apa tu? Cabaran sapu laju je. Dalam masa 9 minit, kita masuk balik Smart ni. Akak ambil kali ni banyak barang. Akak ambil sebanyak mana yang akak nak. 9 laju payung akak. Berminat atau tak Kak? Kalau tak Kak, daripada barang sikit ni, kita kasih barang lagi banyak Kak. Nak ke tak? Boleh lah, tapi betul ke? Betul, tak percaya jom Kak. Betul tak payah bayar apa-apa? 9 laju yang payung. Jom. Dalam kiraan 1, 2 dan 3. Oh, Kak sabar. Sabar. Laju. Saya faham. Kak, ada masih lagi dalam 25 saat lagi Kak. Ambil sebanyak yang akak nak. Okey Kak, 15 saat lagi. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Tamat. Kak Amy kerja apa? Saya kerja admin. So Kak macam mana Kak? Mula-mula rasa nervous tapi like macam bukan selalu dapat rezeki macam ni kan. Apa feeling akak, perasan akak lah? Saya rasa bersyukur sangat sebab selalu tengok orang dapat, tak ada rezeki, saya nak dapat. Ni tiba-tiba datang beli, dapat. Mula-mula ingat scam sebab macam betul ke? Like macam tapi cubalah kan. Terima kasih 99 laju.